Ramai yang tak tahu, sebenarnya telur Nutri Plus ni ada 4 jenis dan setiap satu ada fungsi yang berbeza. Jom saya terangkan satu-satu. Yang pertama, telur klasik warna biru. Ini telur paling basic, paling murah dan paling standard. Ayam hanya diberi makanan biasa. Tak ada tambahan nutrisi khas. Kalau nak buat masakan harian, ini pilihan yang paling jimat. Kedua, telur omega 3 hijau. Ayam diberi makan biji rami ataupun flaxseed. Jadi, telur ini tinggi omega 3. Bagus untuk jantung, otak, saraf dan sesuai bagi mereka yang menjaga kolesterol. Ketiga, telur organik selenium kuning. Ayam diberi makanan organik yang kaya dengan selenium. Selenium ni mineral penting untuk imun badan, antioksidan dan fungsi thyroid. Dan yang keempat, 50% lower kolesterol. Warna merah jambu. Sangat sesuai untuk mereka yang menjaga jantung sebab kolesterol dia separuh lebih rendah daripada biasa. Sesuai untuk orang yang ada kolesterol tinggi dan orang tua. Jadi lepas ni kalau nak beli telur, korang dah tahu nak pilih yang mana. Ikut keperluan masing-masing.